KPM. Rama-rama suka makan buah pisang, buah papaya, buah apple dan buah orange sebagainya. Ada apa-apa soalan? Berapa lama kitaran hidup rama-rama? Okey. Kitaran hidup rama-rama kita biasa ikut pada spesies, bergantung kepada spesies. Spesies yang berlainan dia mempunyai kitaran hidup yang berlainan. Program Sekolahku berkunjung ke Pulau Mutiara untuk meneroka keunikan sebuah sekolah jenis kebangsaan Cina yang terletak di Jalan Kulim, Bukit Mertajam. Dengan persekitaran yang hijau serta menyegarkan, sekolah jenis kebangsaan Cina Kim Sen atau lebih dikenali sebagai SJKC Kim Sen didirikan di atas tanah seluas 5.5 ekar. SJKC Kim Sen diasaskan pada tahun 1941. Hari ini, terdapat seramai 1,198 orang murid mengikuti pendidikan sekolah rendah bersama 70 orang tenaga pengajar. Pelbagai prasarana disediakan pihak sekolah bagi memastikan murid-muridnya dapat mengikuti PDP dengan selesa. Suasana yang kondusif menjamin kemenjadian murid seiring dengan visi sekolah untuk menjadikan SJKC Kim Sen unggul dalam pencapaian kurikulum dan co-kurikulum. Terdapat pelbagai keunikan di sekolah ini yang menjadi tumpuan program Sekolahku berkunjung ke sini. Antaranya, sebuah taman rama-rama yang terletak di tengah halaman sekolah. Latar belakang Taman Rama-Rama serta keistimewaan SJKC Kim Sen dirujuk kepada guru besar sekolah yang telah berkhidmat selama 8 tahun di sekolah ini. Sekolah saya, kawasan luasnya ialah 5 ekar dan didapati banyak tumbuh-tumbuhan yang sesuai untuk rama-rama. Jadi seorang cikgu iaitu Cikgu Sim telah mengkaji biologi dalam master dia. So dia pun berhubung dengan USM untuk mendirikan taman rama-rama ini. Dari teknologi Entopia Pulau Pinang. Tekniknya, yang pegawai dari Entopia datang bersama dengan Cikgu Sim. Jadi kita dapat main sponsor dari Mr. Kam untuk mendirikan taman rama-rama. Jadi bermulalah masa itu sekolah mengadakan satu kelab rama-rama setiap hari Rabu. Cikgu akan mengajar ahli kelabnya untuk bagaimana mencari ulatnya, bagaimana mencari telurnya dan memelihara rama-rama dalam masa co-kurikulum. Ternyata pembinaan Taman Rama-Rama di SJKC Kim Sen bukan sekadar hiasan laman sekolah semata-mata. Sebaliknya, ia dijadikan sebahagian daripada PDP, mengenali kitaran hidup serangga berwarna-warni yang terdapat dalam ekosistem alam semula jadi. Namun, adakah murid-murid sekolah rendah minat untuk mengkajinya? Murid-murid memberikan respon yang sangat bagus. Apabila mereka hingga tahun 4, mereka merebut-rebut nak masuk kelab rama-rama. Mengapa? Tujuan kelab rama-rama ditumbuhkan untuk memelihara murid mencintai alam sekitar. Belajar bagaimana kehidupan rama-rama secara praktikal. Pihak ibu bapa juga harap anak mereka masuk kelab rama-rama ini. Tetapi secara randomlah kita bahagikan. Selain kelab rama-rama, terdapat 11 persatuan lain yang aktif seperti kelab ICT, kelab doktor muda,
Kelab Rukun Negara, TV Pusat Sumber Sekolah dan beberapa kelab lagi. Kesemuanya menyumbang pada keunikan sekolah ini. Ya, sekolah ini ada banyak spesial. Yang utama ialah sekolah ini mengadakan satu taman rama-rama yang telah mendapat tempat yang ketiga di peringkat kebangsaan inovasi. Dan sekolah ini telah dirikan satu studio dalam masa 1 tahun sahaja. Kita budak TVPSS sudah dapat tempat yang cemerlang, iaitu dapat johan di peringkat daerah dan tempat yang ketiga di peringkat negeri. Harapan saya di sekolah ini dari segi akademik, of course, sebab so far akademik di SJKC Kim Seng berpotensi sangat tinggi. Jadi co-curriculum sudah naik. Jadi dari segi persatuan, dari segi unit beruniform dan dari segi tarian, kita telah mencapai lebih kurang 80%. Jadi ada peluang lagi untuk mencapai lebih tinggi. Contohnya pertandingan di peringkat negeri, peringkat kebangsaan dan juga peringkat antarabangsa. Yang saya KPI saya ialah STEM, robotik dan juga tarian. SJKC Kim Sen telah membina Taman Rama-Rama yang pertamanya pada tahun 2008. Ia didirikan di kawasan Taman Sains Sekolah. Penaja utama Taman Rama-Rama tersebut merupakan bekas pengerusi PIBG sekolah ini. Pada tahun 2009, pihak sekolah menerima sumbangan daripada individu yang sama untuk membina Taman Rama-Rama kedua dan dinamakan Taman Rama-Rama Kam Chi Meng sempena nama penaja utamanya. Okey, hari ini kita akan mencari lava untuk spesies plain tiger. Okey, ini adalah contoh ulat bulu ataupun lava untuk spesies plain tiger. Okey, hari ini kita akan cari, kalau ada kita potong. Boys, girls, suka. What's this? Yo. Kepompong. Pandang. Kepompong. Okay, right. Boys and girls, sekarang kita akan ambil daun di atas untuk kita kasih lava makan. You jangan press. Pada tahun 2019, Taman Rama-Rama ini telah menjalani proses pengubahsuaian dan pembesaran bagi membolehkan murid-murid melakukan aktiviti co-curriculum dengan lebih selesa. Guru penyelaras Taman Rama-Rama ini merupakan guru penyelaras yang kedua. Dia mengambil alih tugas tersebut setelah guru penyelaras pertamanya bersara secara rasmi pada tahun 2024. Ya. Apa kita nak buat hari ini? Kita akan belajar macam mana kita nak tukar daun untuk lava. Okey, tadi kita ada ambil lava dari pokok. Sekarang kita akan masukkan ke dalam tong yang baru. Ini adalah tong yang lama. Kita akan tukar dia. Sebab dalam sudah kotor, kita perlu tukarkan. Okey, mula-mula sekali kita akan alaskan tong dengan surat khabar. Okey. Lepas tu kita akan ambil satu botol. Okay. Botol ini adalah untuk kita masukkan daun-daun yang kita petik dari pokok tadi. Okay, kita akan masukkan. Kenapa kita perlu masukkan dalam botol kaca ni yang berair? Lama. Ya, supaya ia akan tahan lebih lama. Ia tak akan layu dengan cepat. Okey. Ini adalah yang lama. Kalau kita tengok pokok yang lama masih okey tak? You rasa masih boleh dimakan oleh lava tak? Boleh. Kalau boleh, kita akan masukkan ke dalam tong yang baru.
surat khabar yang lama ni kita akan tukarkan untuk jaga kebersihan dan juga kesihatan lava. Kita akan koyakkan sedikit surat khabar, lepas tu kita akan sumbat pada mulut botol kaca ni. Kenapa kita perlu sumbatkan? Supaya ulat tidak akan masuk ke dalam botol. Ulat tak pandai berenang, so kita kena sumbat air supaya dia tak masuk. Okey, air ini adalah untuk pokok ni, untuk daun ni, tapi lava dia tak minum air. Okey, so kita perlu sumbat ni. Baru kita masukkan dalam tong. Lepas tu sekarang kita boleh masukkan semua ulat yang kita jumpa tadi dalam tong yang baru. Okey, kita boleh masukkan. Kalau nak kemas, kita boleh keluarkan satu persatu. Yes. Okey, kalau yang terlalu kecil, susah untuk kita pegang, kita boleh golekkan dia. Okey, Taman Rama-Rama ini mula ditubuhkan pada tahun 2008. Guru pengasas adalah Cikgu Sin Yu Ching. Beliau telah bersara pada tahun lepas, iaitu 2024. Dan penaung Taman Rama-Rama adalah Encik Kam Chimeng. Beliau telah memperuntukkan dana untuk pembinaan Taman Rama-Rama sejak tahun 2009. Taman Rama-Rama di sekolah ini ada beberapa spesies rama-rama, dan dari sini murid boleh belajar spesies rama-rama yang berlainan dan juga keunikan masing-masing untuk setiap spesies. Kesukaran ataupun cabaran dalam menjaga Taman Rama-Rama antaranya ialah untuk proses penyelenggaraan untuk taman ini. Contohnya, kita kena pastikan dia punya gene pool untuk setiap rama-rama tu kuat. Kalau gene pool tu lemah, mungkin rama-rama tu akan menjadi tidak sihat. Selain tu, kita juga perlu pastikan kebersihan Taman Rama-Rama. Okey, untuk struktur pembinaan Taman Rama-Rama, kita perlu pastikan dia punya netting around dia punya taman tu tidak besar. Tak boleh guna netting yang mempunyai jurang yang besar. Kalau jurang yang terlalu besar, mungkin pemangsa-pemangsa seperti cicak, semut ataupun katak akan masuk ke dalam taman rama-rama dan akan menjejaskan populasi rama-rama dalam taman. Harapan saya berharap pada masa akan datang Taman Rama-Rama ini akan menjadi lebih stabil, dan populasi rama-rama dalam taman ini pun akan lebih meningkat dan juga memberi lebih banyak manfaat kepada murid-murid. Cikgu Yung Ijia berasal dari Sibu, Sarawak. Beliau mula mengajar di SJKC Kim Sen sejak tahun 2022. Berpengalaman sebagai guru selama 9 tahun. Okey. Kenapa kita perlu gantung mereka? Supaya nanti bila rama-rama dia keluar dari kepompong, dia akan gunakan tenaga graviti untuk bantu dia keluar dengan lebih selamat. Okey. Bila rama-rama baru keluar, sayap dia tidak akan kering, dia akan dalam keadaan basah. Okey, lepas tu dia akan gantung mereka sendiri sehingga sayap dia menjadi kering. Lepas tu baru dia akan terbang. Kita akan bukakan dia. You ambil sedikit glue. Lepas tu kita akan letak pada besi. You kena pegang sekejap biar gam itu kering sedikit. Lepas tu dia tidak akan jatuh. Yang ni kalau dia bergantung sama sekali, kita tak payah guna gam, kita akan terus gantung dia macam ni daripada besi. Ada dengan daun, kita akan gantung terus, tak payah guna gam. Yang guna gam hanya pada yang tidak ada apa-apa. Dia tak ada kawan, dia tak ada daun, dia tak ada ranting, tak ada. Untuk rama-rama dan juga lava, tak semestinya semua akan
berjaya menjadi rama-rama. Ada yang mungkin dia akan mati pada proses lava ataupun proses kepompong ataupun proses rama-rama. Program Sekolahku meninjau pandangan murid-murid yang menyertai kelab rama-rama sekolah ini. Saya mahu menyertai akademi ini kerana boleh membantu melindungi habitat rama-rama dan menerangi ilmu tentang rama-rama. Paling suka Blue Clipper. Saya suka rama-rama yang berwarna-warna. Rama-rama suka makan buah pisang, buah papaya, buah apple dan buah orange sebagainya. Di rumah, saya ada bola, sugar glider, kura-kura, ikan-ikan. Saya bagi 10 bintang. 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 Selain Taman Rama-Rama, SJKC Kim Sen telah melakar kejayaan menerusi beberapa buah kelab kokurikulum, hasil usaha guru besar serta tenaga pengajar sekolah ini. Antara kejayaan itu ialah menubuhkan kelab STEM dan menganjurkan pertandingan robotik microbit serta pertandingan drone peringkat negeri. SJKC Kim Sen juga berjaya mendirikan bilik studio TV PSS dan berjaya meraih kejayaan di peringkat negeri. Aktiviti ko-kurikulum Taman Rama-Rama turut dirakam oleh Kelab TV PSS. Sekarang kita berada di kelas bersama-sama Kelab Rama-Rama untuk dengar guru berkongsi informasi tentang Rama-Rama. Jom kita ikuti. Okey, selamat pagi kelas. Okey, semua mata pada saya. Duduk tegak, cuci. Okey, kita akan tengok dulu sejarah penubuhan Taman Rama-Rama. Okey, spesies rama-rama yang pernah dibiak di sekolah kita. Kita pernah membiak 16 spesies. Okey. Dan semua spesies ini telah disahkan oleh Entopia bahawa ia tidak akan mendatangkan sebarang bahaya kepada manusia, terutamanya pelajar dan juga persekitaran. Spesies rama-rama yang ada di sekolah kita sekarang, yang pertama sekali ialah lime butterfly, okey, dan juga common mormon, iaitu spesies papilio. Dua spesies ini memakan daun apa? Daun kari, daun limau kasturi, betul. Okey. Tom yam. Okey.
Spesies ini kita pernah membela, tapi sekarang kita tidak membela lagi spesies common blue bottle sebab kita susah mencari dia punya host plant. Okay, bila you nak membela rama-rama, pertama sekali you kena tahu apa yang dimakan oleh larva dia. Okay, kalau anaknya tak dapat makan, rama-rama dia tidak akan datang untuk bertelur. Dia akan bertelur bila dia tahu bahawa anak dia senang nak cari makan di kawasan itu. Okey. Proses membiarkan rama-rama. Okey, ini yang biasa kita lakukan. Kita akan memberi makanan kepada rama-rama. Okey. Memberi makanan kepada rama-rama, ini biasanya kita akan bagi buah. Buah apa? Pisang. Okey. Apa yang dia buat ni? Betik bunga untuk spray air gula ataupun air madu pada bunga. Okey. Mengumpul telur rama-rama. Ada nampak telur dia? Apa warna telur dia? Kuning. Spesies apa ni? Papilio. Good. Ada apa-apa soalan? Berapa lama kitaran hidup rama-rama? Okey. Kitaran hidup rama-rama kita biasa ikut pada spesies, bergantung kepada spesies. Spesies yang berlainan dia mempunyai kitaran hidup yang berlainan. Okey. Tapi biasanya kalau untuk spesies yang ada pada sekolah, okey, biasanya dia punya kitaran hidup ataupun life cycle-nya dalam sebulan. Okey. 3 ke 5 hari untuk menetas dari telur. Okey, around 10 hingga 14 hari untuk larva bertukar kepada pupa. Dari pupa ia akan mengambil masa dalam 2 minggu untuk menetas menjadi rama-rama. Dan untuk rama-rama ia biasanya akan hidup dalam 1 ke 2 minggu juga. So around that almost 30 days. Okay, lebih kurang sebulan. Aktiviti ko-kurikulum Kelab Rama-Rama memberi informasi kepada ahlinya. Pada waktu yang sama, aktiviti kelab itu menjadi bahan murid-murid Kelab TV PSS mengumpul visual untuk disunting sebagai rujukan kegiatan ko-kurikulum sekolah. Walaupun baru ditubuhkan, kelab ini berjaya menjadi johan peringkat daerah dan tempat ketiga peringkat negeri dalam pertandingan TV PSS. Saya join TVPSS kerana rasa sangat interesting sebab saya rasa saya tengok reporter, saya tengok apa macam news reporter kan. Sangat interesting lah. Sebab saya memang dah join book review, saya ada experience, so saya nak try. Kerana saya ingin mencapai diri dalam bidang penyiaran dan ingin mencuba sesuatu baharulah seperti bercakap di depan kamera. Saya belajar kena bekerjasama lah sebab during buat video takkan nak buat sendiri, sangat susah. So kalau kita bekerjasama untuk buat video TVPSS ini boleh menyiapkan tugasan dengan lebih cepat dan lebih bagus lah. Saya nak bagi 8 bintang tapi tambah 2 lagi. Setelah semua dah sempurna, saya memberi 8 bintang. Kegiatan kesenian tradisional turut diberi perhatian oleh pihak sekolah. Kumpulan gendang 24 musim antara aktiviti ko-kurikulum yang menarik minat murid untuk menyertainya.
Manakala kumpulan tarian tradisional SGKC Kim Sen pula berjaya meraih anugerah Naib Johan dalam pertandingan tarian tradisional peringkat kebangsaan walaupun ia baru ditubuhkan. Taman Rama-Rama SGKC Kim Sen dan kejayaan aktiviti ko-kurikulumnya meletakkan sekolah ini unik dan berbeza dari sekolah rendah yang lain. Semoga SGKC Kim Sen terus melakar kejayaan di masa hadapan.